Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ke tak ada dewan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi, terima kasih pengerusi majlis, Daun Selasih atas kerusi. Terima kasih pengerusi. Yang saya hormati, yang berhormat Hajah Zuraidah binti Muhammad Noor dan semua Div kehormat YB, isteri-isteri YB, apa ya? Dan insya-Allah yang diraikan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian, terutama sekali yang kita raikan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Ustaz yang tak asing lagi lah untuk orang Terengganu terutamanya dan orang Malaysia terutamanya kan, amnya, iaitu Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang Al-Idrus, dan juga di sebelah kiri saya adalah Ustazah Latifah Kasamasu. Ahlan Ustaz dan juga Ustazah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita bersama dalam program apa? Bicara keluarga bahagia dan sejahtera. Tapi nampak gayanya macam muslimat je nak keluarga bahagia Ustaz. Lepas ni Ustaz boleh bagi lebih sikit lah. Sebab keluarga bahagia mesti dikemudikan oleh seorang ayah ataupun seorang bapa ya. Dan insya-Allah hari ini kita datangkan khusus Ustaz Syed Nur Hisham. Petang bukan sebarang petang, petang indah bersama si dia. Datang bukan sebarang datang. Datang kerana bicara keluarga bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebagai permulaannya bila berkata tentang keluarga bahagia, introduction daripada saya, moderator, saya nak mengucapkan, saya seorang saja kat sini yang tak boleh bercakap Terengganu. Ustaz Syed tentulah kan orang Terengganu. Ustazah Latifah pernah belajar dan pernah tinggal di Kuala Terengganu, di sini. Ya, alhamdulillah. Cuma saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada orang Terengganu sekalian. Bagi tepukan gemuruh kepada anda sekalian. Kerana apa? Kerana Terengganu telah dinobatkan sebagai negeri paling bahagia di Malaysia. Jadi hari ini kita nak buktikan Ustaz. Betul ke negara kita ni atau kita berada di sini adalah orang-orang yang bahagia. Begitu juga tahniah dan syabas sekali lagi kepada rakyat negeri Terengganu. Kerana baru lagi diumumkan keputusan SPM 2025, sekali lagi negeri Terengganu mencatatkan keputusan terbaik seluruh Malaysia. Ya, tahniah dan syabas diucapkan. Kedua panel kita ni adalah lulusan agama. Saya seorang dentist. Jadi sebelum kita serahkan soalan pertama kepada panel kita, sebagai seorang dentist, dia ada satu trik. Trik bagaimana kalau kita ditimpa sedih, bagaimana kita nak trik akal kita ni atau brain kita atau dipanggil neuroscience lah, supaya kita boleh rasa bahagia. Ya, antaranya ialah dengan ini benda ni diajar oleh baginda Rasulullah SAW, cuma sains membuktikan. Jadi sekarang saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun kita ni ada gigi ke tak ada gigi, saya dentist tak jauh tak nampak, mari kita senyum untuk 15 saat. Senyum sekarang bukan senyum kat saya, tapi senyum untuk kepada diri anda masing-masing. Senyum selama 15 saat. Senyum pada orang sebelah. Kalau ada isteri kat sebelah, kira senyum. Okey? Sebab selama 15 saat, otak kita akan switch keadaan itu sebagai suasana state bahagia. InsyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa Ustaz, kita mulakan forum kita pada hari ini dengan soalan yang pertama kepada Ustaz lah. Soalan pertama kepada Ustaz Tuan Syed yang tidak asing lagi kepada kita. Kita tahu dalam nak membina suatu negara sejahtera, perpaduan ummah, kita start dengan masyarakat yang sejahtera. Segalanya perlu bermula daripada keluarga. Bagaimana Ustaz lihat ataupun apakah yang perlu kita lakukan supaya institusi keluarga ini menjadi asas kepada keluarga yang bahagia, menjadi asas kepada masyarakat yang bahagia dan seterusnya menjadi asas kepada negeri dan negara yang bahagia. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada Dr. Rosni, Ustazah Latifah, semua deh-deh kehormat dan khususnya kepada yang hadir bersama dalam dewan ni. Saya nak minta tolong sikit semua yang hadir. Tolong angkat tangan. Siapa yang keluarga dia bahagia? Cuba angkat tangan. Nak tengok sikit. Doktor, tolong tengok doktor. Hak keluarga dia bahagia, cuba angkat tangan. Ya Allah. Bahagia belaka. Kalau gitu kita boleh berakhirlah forum kita. Dah bahagia dah. Doktor, saya minta izin untuk cakap Terengganu boleh? Boleh Kepada yang menonton online, nak buat macam mana? Kita di Terengganu, maka kita cakap Terengganu. Sebab saya tengok orang forum di Amerika, dia cakap bahasa Amerika. Saya tengok orang forum di negeri Arab, dia cakap Arab. Jadi hari ini kita forum di Terengganu, kita cakap Terengganu. Setuju? Alhamdulillah. Yang pertama, bahagia sebuah keluarga, peranan siapa yang paling besar? Suami ke isteri? Ayah ke mak? Nak menentu, nak suruh jadi sebuah keluarga itu bahagia, isteri atau suami? Ayah atau mak? Tadi dalam intro kuliah Al-Fadhil Tuan Guru sebut di awal tu kisah sebuah keluarga yang hebat. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Isterinya Sarah, anaknya Ismail. Ini contoh ayah, mak, anak yang hebat. Kenapa Nabi Ismail menjadi orang yang hebat? Nak kena semelih pun dia kata, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, buatlah apa yang ayah diperintahkan. Dan Allah suruh semelih-semelihlah. Apa jadi hebat anak ini? Ada disebut, ada seorang ustaz, dia kata Ismail ini menjadi anak yang hebat kerana dia dididik oleh seorang ibu yang hebat bernama Hajar. Ibu hebat. Ibu ni masa Nabi Ibrahim nak tinggalkan dia di Mekah tempat kering kontang, dia begitu yakin kalau ini perintah Allah, tak apalah tinggal kami kat sini. Yakin dia dengan Allah. Jadi ibu yang hebat melahirkan anak yang hebat. Ada ustaz tu dia syarah ginilah. Tiba-tiba ada seorang ayah. Ayah kata, ustaz, anak saya sekarang perangai teruk ustaz. Dan puncanya okeylah, saya faham sekarang. Puncanya mak dia lah punca. Mak bukan macam Hajar. Lepas tu anak saya bukan macam Ismail ustaz. Bila mak dengar, mak kata, ya ustaz, saya bukan macam Hajar. Sebab suami saya tidak macam Ibrahim. Jadi pakat nak salah belaka. Anak pula dengar, anak kata, saya tak jadi macam Ismail sebab mak saya bukan macam Hajar, ayah saya bukan macam Ibrahim. Keep blaming. Orang ni salah ke orang ni, orang ni salah ke orang ni, maka tak selesai masalah. Keluarga yang bahagia, semua memainkan peranan. Suami, isteri, mak, ayah, anak, masing-masing ada peranan masing-masing. Dan alhamdulillah, kita nak membentuk dalam Islam memang pembentukan sebuah keluarga adalah asas. Sebab tu Terengganu kita sebut maju. Maju, kita nak kemajuan. Dalam masa yang sama, kita nak juga keberkatan dari Allah. Jadi untuk maju tu kita akan ikut syariat. Kita akan jaga halal haram supaya dapat berkat. Berkat itu bermula pada individu, keluarga, kampung, dan dibawa kepada negeri. Saya ada juga wish tahniah masa SPM malam itu. Saya kata tahniah lah.
Terengganu dapat yang terbaik. Ini semua, saya tulislah sikit kat status. Ini semua adalah hasil usaha kuat para pelajar, support mak ayah, cikgu-cikgu dan jabatan pendidikan dan juga kerajaan negeri yang mewujudkan suasana untuk pelajar-pelajar ni jadi kondusif. Ada pula orang komen, dan ada pula kaitan kerajaan negeri kata. Kita sebenarnya semua itu ada peranan masing-masing. Dan semua itu ada pengaruh. Ada pengaruh. Mak ayah berjurudah, anak berjurudah. Kalau tubik rumah je keliling ada tempat joget, ada tempat maksiat, ada tempat-tempat yang melarakan. Walaupun mak ayah anak baik, tetapi ia juga mempengaruhi anak-anak. Bila kita sebut bab pembentukan keluarga, memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut daripada awal. Sebab itulah kita biar jelas. Hak ada pagi ni semua kahwin dah ke ada hak dak kahwin lagi? Semua kahwin dah? Ada hak belum kahwin? Ada hak kahwin dah nak lagi? Oh, berani jawab ada. Mari seorang bersengang. Jadi persoalan kepada yang sudah kahwin dan kepada hak tengah duk rancang nak kahwin. Sebab apa nak kahwin? Sebab apa nak sebab apa nak berkeluarga? Ini ada. Sebab apa? Hak tengah nak kahwin, hak kahwin dah, cuba renung balik. Sebab apa aku nak kahwin? Sebenarnya, apa yang aku harapkan daripada rumah tangga aku? Aku ada anak 3 dah. Aku baru boleh anak seorang. Aku baru nak boleh cucu. Why? Apa matlamat kita membina keluarga? Ada orang, dia kata, Ustaz, adik-beradik saya nikah belaka dah. Kita pun nak kena nikah. Itu je. Ada orang dia kata, Ustaz, habis belajar grade sama saya universiti dulu, boleh anak dah saya seorang tak nikah. Saya kena nikah Ustaz. Adakah itu semata saja? Sedangkan kita kena faham asas paling utama sekali membina keluarga adalah tuntutan beragama. Tuntutan agama. Dan sekarang ni ada nyakit anak-anak muda segelintir, terutamanya hak puang. Nyakit tak mahu kahwin. Dia kata don't want to take responsibility. Dia kata tak mahu, biar kita girlfriend boyfriend je. Nikah-nikah ni kayak kena beranak pula, ada tanggungjawab. Ini nyakit yang mari daripada barat, mula masuk ke dalam muda-mudi, dalam minda muda-mudi. Kau tu tengok kes dalam surat khabar, orang kahwin bergaduh, tengok kes orang bercerai. Jadi saya tak nak kahwin lah. Saya nak kerja, cari duit, enjoy. Ada boyfriend, ada girlfriend, dia mari pemikiran gitu. Sedangkan dalam Islam, satu hari ada 3 orang sahabat pergi ke rumah Nabi SAW. Dia pergi tanya Ummul Mukminin tentang solat Nabi, tentang ibadah Nabi, tentang amalan Nabi di rumah. Lepas pada tanya tu, hak 3 orang ni tu baik, dia pun duduk sembang 3 orang. Hak pertama kata, aku nak puasa, aku tak mau buka. Rasulullah ia puasa sunat, ia buka. Rasulullah ni Rasul, masuk syurga dah. Jadi aku ni tak boleh nak saingi Rasulullah. Jadi aku nak puasa sunat, tak nak buka dah. Yang seorang lagi kata, Rasulullah bangun qiyamul lail, Rasulullah tidur, Rasulullah qiyamul lail. Itu Rasulullah. Jadi kita ni kena buat lebih lagi lah. Aku akan qiyamul lail sepanjang malam, aku tak akan tidur. Yang seorang lagi kata, aku juga nak fokus pada ibadah, aku tak nak kahwin. Rasulullah tu dia masuk syurga dah, dia ada isteri, tak apalah. Aku nak fokus ibadat, aku tak nak kahwin. Tiba-tiba hak dia sembang 3 orang ni, Rasulullah dengar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Inni akhsyakum lillah wa atqakum wa ana usalli wa arqud wa ana asumu wa uftir wa atazawwajun nisa."
Rasulullah kata, aku paling bertakwa. Nak banding dengan mu semua ni, aku paling bertakwa. Aku semayang malam, aku tidur juga. Aku puasa, ada hari aku tak puasa. Dan aku juga berkahwin dengan perempuan. Aku nafsu, syahwat. Islam aja kahwin. Maka aku kahwin juga. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak nak ikut sunnahku, dia bukan di kalangan umatku. Barang siapa yang tidak ikut sunnahku, maka dia bukan di kalangan umatku. Jadi, perkahwinan, membina keluarga adalah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah sebut pada para sahabat, mu baca tasbih boleh pahala, mu baca astagfirullah boleh pahala, mu tolong buang sampah boleh pahala, mu tolong orang angkat barang boleh pahala, orang balah mu pergi damaikan boleh pahala, dan kamu bersama isterimu bersetubuh, kamu dapat pahala juga. Ada sahabat yang mari tak berapa faham. Rasulullah, hak lain kami fahamlah. Bersama isteri ni kehendak nafsu syahwat, boleh pahala juga ke? Nabi kata, bagaimana pandangan kamu sekiranya dia lempiaskan nafsu syahwatnya pada benda yang haram, berzina. Kalau berzina dosa, kahwin, kalau tak dapat pahala, dia macam tidak adil lah. Bila berzina berdosa, tak nak berzina, ikut, kahwin, maka itu dapat pahala. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Kemudian, selain daripada perkara nafsu syahwat, Nabi sebut apabila mati anak Adam, akan terputus segala amalan melainkan 3. Salah satunya anak-anak yang saleh yang mendoakan mak ayah. Maka kita perlu kepada anak-anak yang saleh yang doa untuk kita. Kita mati esok-esok tak boleh amal yang sunat. Kita mati tak boleh dah nak baca Quran, puasa sunat. Kita duduk dah. Maka kita perlukan anak-anak untuk mendoakan kita, dan setiap kebaikan yang dia buat akan sampai pahala pada kita. Itu secara asas perkara yang pertama, pandangan Islam pada kepentingan kewujudan ataupun membina sebuah keluarga berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkeluarga itu sebenarnya adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jelas, kita tolong bini rumah boleh pahala, isteri senyum pada tok lelaki boleh pahala, kita didik anak boleh pahala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, bila orang tengok dia bangun tengah malam buat susu anak, ada orang kata, mu mana bangun tengah malam buat susu anak, baik qiyamul lail. Dia kata, untuk aku bangun di tengah malam buat susu anak dan diamkan baby yang menangis, lebih aku suka daripada aku sembahyang sunat beberapa rakaat. Kefahaman. Ini yang Tok Guru kata tadi, ilmu satu, kefahaman satu. Bukan saja liyata'allamu, tapi liyatafaqahu fid din. Memahami bahawa bukan saja sembahyang, pergi Mekah, baca Quran saja ibadah. Kita membentuk keluarga berdasarkan syariat. Itu juga satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Said Nur Hisham. Apa yang kita dapat ini? Pertama yang saya boleh simpulkan, perkahwinan itu adalah tuntutan agama. Bila kata tuntutan agama, sepanjang perkahwinan itu adalah ibadah. Dan kepada ayah-ayah yang bangun ni, satu benda ni baru saya dengar Ustaz. Ya, ayah bangun buat susu anak boleh pahala. Jadi lepas ni rajin-rajinlah bangun untuk buat susu anak, ada yang anak kecil. Dan kita pun boleh beritahu, yang mana anak yang dah besar ni, boleh beritahu dekat suami masing-masing. Kalau anak besar dah, balik beranak pula. Boleh beranak pula. Itu satu cabaran. InsyaAllah. Lepas ni kita tengok, itu dari segi konteks adik kita didik di Malaysia. Di Malaysia, kita ada bersama dengan kita adalah Ustazah Latifah yang merupakan timbalan mudir atau timbalan pengerusi sebuah Ma'had Tahfiz di Patani. Jadi Ustazah, macam mana masyarakat Patani itu melihat institusi keluarga dan apa ada tak nilai-nilai tradisi yang dibentuk? Sedangkan kita tahu Patani itu dalam pemerintahan kerajaan Thailand. Tapi apakah nilai-nilai tradisi pada kerajaan, pada institusi keluarga di Patani itu yang
dibawa untuk menjamin kesejahteraan kepada masyarakat itu sendiri. Silakan Ustazah. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan saya Latifah binti Haji Abdul Ghani. Kasamastu tu baka ataupun lakop kalau bahasa Arab. Kasamastu tu asal Bestut. Maksudnya saya asal Bestut sebenarnya Ustaz. Dan saya amat-amat berhati mengucapkan penghargaan lah kepada Kerajaan Negeri Terengganu, Barisan Pimpinan, Kadar dan semua yang memberi kesempatan dan ruang untuk saya berada di sini. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini terima kasih Dr. Rosni atas soalan yang diberikan tadi. Tapi sebelum itu untuk pengetahuan semua saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada warga-warga Patani yang ada di sini. Abang Bong Aladi pun ada di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dan suami saya pun berada di sini. Terima kasih kerana memberi peluang saya, memberi izinkan saya berada di sini. Dengan tajuk tema keluarga bahagia dan sejahtera itu, dengan soalan Dr. Rosni bagi tadi itu, saya boleh membuat rumusan bahawasanya nilai-nilai dan tradisi yang ada di Patani yang boleh menjadi poin penting untuk kita tunjuk di sini ialah tradisi keluarga ataupun ibu sebagai pendidik. Ibu sebagai pendidik. Maksudnya di Patani kebanyakan keluarga-keluarga yang mencari rezeki di luar rumah ialah ayah. Yang mendidik anak di rumah adalah ibu. Dan bukan sekadar ibu sahaja yang mendidik. Pekerjaan kerjasama antara rumah, pondok, masjid dan masyarakat. Semua memainkan peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Yang saya boleh tunjuk secara jelas lagi iaitu nilai tradisi seperti menghormati ibu bapa, budaya bermusyawarah dalam keluarga, semangat gotong royong masa nak buat kenduri, masa menziarahi orang sakit, masa menghadapi ujian. Benda tu masih ada di Patani sampai sekarang. Dan benda itu tidak berlaku secara nasihat. Maksudnya panggil mari kecek, tak boleh dah kita kalau orang sakit kena pergi ziarah dah. Tak boleh dah kita kalau kecek tani pula. Beherak ni? Beherak Saya ni capu habis. Tak tahu bahasa Taning, bahasa Terengganu, bahasa Kelantan. Kena bahasa Siasa lagi. Jadi semua itu nilai-nilai tradisi tadi itu diterapkan dalam keluarga melalui perbuatan. Melalui perbuatan. Macam saya. Contoh senang saya tunjuk saya sendiri. Saya dibesarkan dalam keluarga yang ibu saya tak bekerja. Tapi Alhamdulillah anak kepada ibu saya, maksud adik-beradik saya 5 orang semua belajar di luar negara. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu, saya pun masih macam apa. Tapi bila kita belajar, bila kita mencari ilmu, bila kita tahu rupanya semua ini adalah Allah yang menentukan. Allah yang menentukan rezeki daripada Allah. Sebab itu kita nak ada satu keyakinan bahawasanya kesejahteraan, kebahagiaan itu bukan usaha kita saja Ustaz. Kan? Itu daripada Allah. Maksudnya kalau kita ada satu tauhid, keimanan kepada Allah, insya-Allah semua benda itu akan datang. Semua ini saya dapat melalui satu modul generasi Al-Fatih. Saya baru je jumpa modul ni sebenarnya, tapi apa yang berada dalam modul ni telah berada di masyarakat kami di Patani. Iaitu modul generasi Al-Kasih ini ialah satu modul yang mewujudkan tiga kota suci. Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Makkah mewakili tauhid. Madinah mewakili mahabbah kasih sayang. Baitul Maqdis mewakili fikiran. Jadi kalau kita ada tiga komponen ini, insya-Allah keluarga kita akan dapat kebahagiaan, kesejahteraan. Semua itu berada dalam saya punya pendidikan daripada ibu saya. Mama kata gini, nak tak nak memang kena belajar agama. Sebab kalau mama mati sikit lagi, kalau malaikat tanya senang mama nak jawab. Saya pun masa tu, saya pendidikan fizik. Daripada sains, tiba-tiba datang ke Khuza dapat ngaji syariah. Di situlah saya dapat, oh Masya Allah, rupanya benda-benda ini mesti diterapkan dalam keluarga. Bila dalam keluarga kita ada benda tu, ibu mengajar anak bahawasanya kita mesti ada nilai tauhid tadi tu. Bila anak dapat pendidikan itu, maka akan jadi keluarga yang bahagia
dalam keluarga yang bahagia akan jadi satu masyarakat yang bahagia. Dalam satu masyarakat bahagia akan jadi satu ummah yang bahagia dan sejahtera. Nampak tak? Maknanya benda tu berkaitan. Macam Ustaz kata tadi lah, bukan mak sorang, bukan ayah sorang, bukan anak saja. Dan bukan kita nak blaming tadi Ustaz tak? Maksudnya bila tak bahagia, omong tak jadi, aku habis-habis dah. Kita kata gitu. Sebenarnya tak. Mesti semua memainkan peranan penting. Dan tradisi budaya yang ada di Patani sekarang iaitu makan bersama, keluarga. Macam kalau keluarga saya, mak saya selagi tak cukup, ayah tak datang, mak tak datang, anak jangan makan dulu Ustaz. Dan benda tu saya ajar anak saya. Ajar anak saya sampai masa makan, okey semua turun dapur, semua kemaskan meja dan tunggu ayah datang, okey semua boleh makan. Sebab apa? Sebab masa makan bersama itulah di meja makanan itu akan berlaku fasal-fasal ni. Ayah akan tanya, okey hari ni macam mana dek, hari ni macam mana abang? Tanya khabar. Bila makan bersama dia akan mewujud satu situasi, satu suasana yang rasa, oh ayah walaupun kerja dekat luar tapi dia masih tanya pasal kita. Anak pula bila dia jumpa ayah ni, ayah selalu je kerja tapi masa-masa makan telah boleh cakap dengan ayah. Ibu pula melayani, okey siapa nak makan apa, mana makan bersama, itu berada di Patani. Saya tak tahulah mungkin di sini pun juga ada, tapi yang banyak-banyak sekarang ni, makanan dah ada kat dapur ya, siapa nak makan sila makan, ibu nak pergi kerja. Makanan dah ada, siapa nak makan, okey order je, nanti ibu bayar. Kan? Bila jadi macam tu, jadi macam semangat individualisme itu ada. Macam tak apalah, ibu nak makan apa, kalah saya makan kat luar dengan kawan. Jadi tak ada masa untuk anak, ibu, ayah bersama. Okey, satu lagi yang ada di Patani ialah menghadiri kenduri. Macam bila dah dapat jemputan kenduri itu, satu keluarga akan datang. Sebelum hari kenduri dah datang dah. Untuk gotong royong, tolong koyok bawang, tolong. Kadang-kadang pergi bagi semangat je. Orang yang tengah buat kerja semua. Macam saya sebelum nak datang sini, datang je dekat jiran rumah saya tu nak buat kenduri. Pergi ya duduk, semua kerja dah ada. Tapi kita pergi bagi semangat. Itu satu nilai tradisi yang masih ada di Patani. Saya tak pastilah di Terengganu masih ada tak gotong royong yang masa kenduri itu. Biasa kena ada. Alhamdulillah. Kalau ada benda tu, itulah akan jadi satu benda yang akan membawa kepada generasi-generasi akan datang. Maksudnya kita nak bentuk satu keluarga bahagia ni bukan dengan secara nasihat di dewan-dewan besar bukan. Tapi di keluarga itu sendiri. Okey? Dan yang unik satu benda di Patani ialah kita di bawah, macam Ustaz kata dah, kerajaan Thailand kan. Dia ada bahasa Thai. Nak tak nak memang kena cakap bahasa Thai. Tapi di Patani, mak ayah akan mengajar anak-anak, mendidik anak-anak bercakap bahasa Melayu. Dan beradab dengan adab-adab akhlak Islamiah. Maksudnya, kali pertama saya datang ke Terengganu, orang kata ni orang Syie ni. Saya nak marah tau tak? Sebab kita bukan orang Syie, kita orang Melayu. Kita boleh cakap Melayu. Kita sama juga orang Terengganu, sama juga orang Kelantan. Kita sama je. Bahasa pun nak sama, tak kan? Kalau orang Tani kata supa belakang. Supa belakang. Kecek Tanung, kecek Terengganu, kecek Kelantan tu boleh faham belakang. Tapi mungkin orang Terengganu, orang KMK tak faham ikut bahasa Tani saya kecek tak. Dia macam nak ke Hulu Terengganu sikit. Dia macam nak ke Kelantan sikit. Tapi dia campur-campur semua tu. Okey, jadi benda tu mak ayah akan terap kepada keluarga, anak-anak mesti cakap bahasa Melayu. Jadi bila kita pergi ke luar negara, orang pelik. Kamu daripada Thailand, kenapa boleh cakap bahasa Melayu? Sebab adab bahasa Melayu dan budaya Melayu tu memang ada dalam keluarga kita di Patani. Okey, dan saya ingin, kalau kita nak bina keluarga yang sejahtera, mesti bermula dengan diri kita sendiri dulu. Ya, bila kita mula dengan diri kita dan pasangan kita dan anak-anak kita, maka benda tu akan bawa kepada masyarakat yang bahagia sejahtera. Bila masyarakat bahagia sejahtera, maka akan bawa kepada ummah yang bahagia dan sejahtera juga. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Latifah. Ya, kita banyak benda kita boleh belajar. Walaupun ada benda yang sama yang kita buat, terutama sekali di Terengganu lah. Kalau gotong royong di Terengganu saya yakin masih ada lagi. Kalau saya di Kuala Lumpur tu hampir tiada. Kecuali kalau kita kenduri kecil-kecil baru gotong royong masak ataupun buat kalau kenduri kahwin buat goodie bag. Itu baru kita buat gotong royong. Ya, tapi masak-masak tu dah biasanya caterer lah. Tapi saya yakin di Terengganu nak pula sekarang ni musim sambutan raya. Jadi kita dah dengar Ustaz,
dari pandangan seorang ibu, seorang wanita, bagaimana pentingnya peranan seorang wanita. Saya dengar satu kajian lah. Kalau nak tengok mood dalam satu keluarga, kena jaga mood ibu. Dia kata kajian dia, emosi keluarga dia bergantung kepada emosi ibu. Lepas tu ibu ni memang kita kena, tak nak, kita kena belajar untuk kawal emosi. Dan ayah pun kena sedaya upaya untuk menggembirakan isterinya lah. Dia seorang ibu sebab mood dia akan mempengaruhi mood anak-anak keseluruhan keluarga. Kalau mak kita, kalau seorang ibu tu tarik muka kat dalam keluarga, anak pun diam. Ya, sebab dia biasanya emosi seorang ibu tu sangat penting. Jadi nak soal balik kepada ustaz lah. Sebab kalau kita tengok, kalau forum-forum keluarga ni, biasanya yang suka datang ni, yang suka dengarnya orang perempuan. Kalau ustaz, pengalaman ustaz sebagai ikon dakwah Yadim 2021, ya, ikon dakwah Yadim pergi forum rata-rata, saya rasa ustaz lebih ramai tengok wanita kot dalam tajuk-tajuk begini. Jadi nak tanya terus pada soalan dia, apakah sebenarnya peranan bapa tu dan apa nilai-nilai praktikal dalam beragama kita yang boleh kita terapkan dan kita amalkan sehari-harian supaya mendapat keluarga yang bahagia dan seterusnya masyarakat yang sejahtera. Dan kita jangan lupa program kita ini adalah menghasilkan perpaduan ummah tu. Silakan Ustaz. Doktor nak tahu tak kenapa ayah-ayah tak ramai? Para ayah ni dia jaga anak-anak. Itulah pengorbanan para ayah. Tengok anak pun ada kat sini Ustaz. Okey. Kalaulah tidak kerana ayah yang jaga anak-anak. Betul tak ayah-ayah? Tentu. Tapi Dato' sebut tadi, mood, emosi seorang ibu akan mempengaruhi dalam rumah tu. Betul tak gitu? Itulah ayah-ayah yang memahami, Doktor. Sebab tu ayah-ayah kata betul. Dia sebab mak hak banyak duduk di rumah tu. Dengan anak-anak, dengan keadaan di rumah. Sekarang ni, ada satu penyakit moden. Penyakit zaman moden ni, dan ramai orang puang yang kena. Apa doktor? Anxiety. Anxiety tu penyakit benda, tahu tak? Fear for unknown. Dia sendiri tak tahu, dia takut benda. Kan keluar accident, kan kena anak aku, kan kena virus, kan lelaki aku. Dia banyaklah istilah zaman moden ni, anxiety, bipolar disorder, depression. Ini penyakit moden yang orang puang ramai kena. Lalu hak kerja, dengan stres di tempat kerja, jalan balik pula, dengan duit tak cukup, harga minyak pas naik. Cari ulam, naik lagi. Jadi stres, tempat kerja, duit, balik rumah pula stres dengan anak-anak. Dan yang paling besar punca stres, bapa anak. Jadi ramai ni ia jadi, dan ini memberi kesan sebenarnya pada emosi dan kesan pada jiwa anak-anak yang dia jaga itu. Sehingga doktor, pernah ada satu kes. Si ibu ni selalu jatuh sakit. Sakit, ambil cuti kerja, sakit. Last kali suami dia bawa pergi klinik. Bila pergi klinik, doktor cek. Cek tekanan darah, cek jantung, cek lah doktor cek. Akhir sekali doktor kata, puan ni tak ada penyakit teruk. Puan ni stres, depression. Jadi seeloknya puan ambil cutilah 5-6 hari dengan suami, tinggal kerja sekejap. Anak-anak pun kalau boleh tinggal, pergilah bercuti 2 orang. Orang sekarang sebut healing. Puan dengan suami, pergilah cuti, release. Adik dia tu baik dari klinik itu, bila naik kereta, si isteri ni tanyalah, abang nak pergi mana? Cameron Highland ke, Pulau Langkawi ke, Pulau Redang ke, nak pergi Hak Nyai ke, nak pergi Bali ke, abang rasa nak pergi mana? Suami dia kata, kita pergi klinik lain lah. Kita pergi klinik lain lah, laki dia kata. Ya Allah. Tapi sebenarnya, bila kita
Doktor tanya tadi, peranan kita sebagai orang lelaki, lalu kita tengok pernah ada seorang sahabat betapa bersungguhnya nak tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok dah Nabi Muhammad di masjid. Dia tengok dah Nabi Muhammad di medan perang. Sungguhnya sahabat nak tiru, dia pergi tanya isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Dia tanya benda. Dia tanya, wahai Aisyah, Rasulullah di rumah macam mana? Dia buat benda di rumah. Macam kita lah. Kita ada peluang, kan? Kita nampak tok guru ni kat tempat ceramah ni, kat tempat program. Macam mana tok guru dengan isteri? Macam mana dengan anak cucu? Kita rasa nak sangat tahu. Para sahabat, dia tanya Aisyah, Rasulullah kalau di rumah buat apa? Semangat nak tiru. Bukan semangat nak jaga tepi kain. Nak tahu untuk tiru. Lalu Aisyah jawab, Kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salah kharaja ilaiha. Aisyah kata Rasulullah ni kalau duduk di rumah banyak tolong isterinya di rumah. Banyak tolong isteri. Bila dengar azan, Rasulullah akan keluar pergi semayang. Itu akhlak Rasulullah. Dan dalam dan satu peristiwa lain, orang tanya Aisyah juga, isteri Rasulullah, bagaimana perangai Rasulullah? Aisyah bersaksi, kana khuluquhul Quran. Aisyah kata akhlak perangai Rasulullah ni Al-Quran. Maknanya dia praktik. Rasulullah adalah seorang suami yang sangat penyayang. He was a very good listener. Pendengar yang baik. Bila Aisyah bercerita tentang sebelah orang perempuan, Rasulullah dengar satu persatu dan Rasulullah respon. Menjadi pendengar yang baik pada isteri. Tolong isteri di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis-hadis yang banyak gurau senda dengan isteri. Hak masyhur sangat. Rasulullah dia lumba lari dengan Aisyah. Masa Aisyah awal-awal kahwin, masa tu saiz S. Jadi masa tu Aisyah menang. Lepas tu kata Aisyah, setelah beberapa tahun aku kahwin, badan aku berbesar sikit, kami ada lomba lari lagi. Dan kali kedua ni, Rasulullah pula menang. Rasulullah kata, hadhihi bitilka. Ni hak aku menang, ni hak kalah itu. Seri. Sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah ada bergurau senda dengan isteri. Doktor biasa lomba lari, Cikgu Shannon? Biasa lomba lari? Ada juga. Gini, kita buat kesimpulan, gurau. Tak semestinya lomba lari. Kan? Main geletek-geletek, cokek-cokek. Boleh tak? Boleh tak? Balik ni geletek. Boleh? Geletek. Balik ni, Nabi gurau dengan bini. Aku gurau lah dengan bini. Ni kita kalau orang kata, kalau tengok dalam kereta, kalau senyap belakang dua orang, tu laki bini lah tu. Dah kacang aku. Kacang aku. Mana? Saya Aling. Jadi, apa ni? Gurau senda. Niat kita, aku gurau dengan bini, aku tolong buat sapah, tadi aku tolong basuh pinggang. Niat kita, ada orang kata takut ke bini. Kan takut ke bini. Nak tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niat kita. Allah letih kena buat sapah. Rasulullah tolong isteri, aku tolong. Bukan kita takut, tetapi kita nak tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doktor, kita mudah-mudah tengah hari ni. Saya pernah ada program TV 9. Dia interview tokoh-tokoh. Tokoh ni. Saya kata, jom kita pergi ke Terengganu. Kita interview seorang tokoh yang hebat. Seorang ayah. Tapi dia dah meninggal dah ayah ni. Dan Alhamdulillah, TV 9 dengan kru-kru mari. Jumpa seorang ayah di Dungun. Dungun, Terengganu. Ayah ni doktor, ada 19 orang anak. 2 mak, 19 orang anak, 10 orang hafiz Al-Quran. 10 orang. Tuan almarhum Tuan Haji Ali
orang dengung. Ayah pada Ustaz Timizi Ali, Syukri Ali, Hafaz Ali, Muslim Ali, Hasan Ali, Mustafa. Ni anak-anak dia, semua hafal Quran. 10 orang tak tu. Saya pergi, orang tu bismillah, interview. Pakcik, berapa orang anak hafal Quran? Jap, nak kira. 10. Kita hari ni kalau tanya, dak ayah kira, boleh jawab lalu. Ada. Dia kira 10 orang. Saya kata berapa lelaki, berapa puang? Lelaki 6, perempuan 4 yang hafal Quran. Hak 9 lagi tu ngapa juga, cuma dah habis 30 juzuk. Saya sebut di mana-mana dan almarhum saya pun nak cuba contohi. Ustaz Timizi cerita, Ustaz Timizi Ali, dah terkenal tak? Ustaz Timizi Qari, wakil Malaysia. Ustaz Timizi tu orang dengung, wakil Malaysia, bertanding di Maghribi, 35 negara, dia nombor 1. Tapi orang duk highlight, this is hero, inilah idola. Wakil Malaysia, 35 negara dunia, Johan. Tapi orang duk sedar pun, kawan tu. Alhamdulillah. Ustaz Timizi cerita, kata Ustaz, arwah ayah bekeng. Ayah bekeng kalau bab Quran. Bekeng. Kata Ustaz Timizi, kami adik-beradik, kalau bunyi motosikal ayah, ramai-ramai cepat-cepat buat bulatan. Sadaqallahul azim, ramai-ramai. Ayah balik. Ayah naik, baca sekali lagi. Suruh baca pula dalam kereta dengan Quran. Ini ayah yang hebat. Saya lepas interview tu, saya balik KL, balik rumah, saya khabar ke isteri. Tengok ni Haji Ali, anak ramai hafal Quran. Antara sebab utama, sebab ada 2 mak. Isteri saya kata, tak ada kaitan. Ayah tu bagus. Jadi subhanallah, ini contoh. Kita nak cakap sahabat Nabi aku jauh sangat. Depan mata kita, dan depan mata saya sendiri. Anak-anaknya sekarang duduk khidmat ke Quran. Ustaz Syukri Ali tu jadi imam tarawih di Abu Dhabi tahun 2017-2018. Orang Arab panggil, orang dengung jadi imam tarawih. Ni kita patut Terengganu, masjid-masjid Terengganu bulan Ramadan, import balik no. Ustaz Syukri Ali, Ustaz Timizi Ali, adik dia Muslim Ali. Patut masjid-masjid Terengganu ni pakat berebut. Beri tiket flight balik suruh jadi imam tarawih. Orang negara luar cari. Kan? Jadi subhanallah. Balik pada tadi, memang bila disebut peranan seorang ayah dalam keluarga, yang satu lagi saya nak sebut, dan ini hak paling penting saya rasa. Ayah-ayah, pada para ayah, perkara yang sangat penting dalam pembinaan keluarga, tolong pastikan setiap suapan, setiap teguk air untuk kita suap pada isteri dan anak-anak, pastikan dari sumber yang halal. Jaga baik bab sumber rezeki. Hak makan gaji, makan gajilah. Hak berniagalah. Maka minum yang halalan tayyibah. Ini akan bawa berkat pada anak bini dan keluarga kita. Kita aturlah tuition, gunalah teori, teknik hebat macam mana pun. Kalau dok jaga bab makan minum halal haram anak-anak, dia tidak akan bawa pada keberkatan. Bila tak ada keberkatan, dia akan hilang punca kebahagiaan itu. Jaga molek bab halal haram. Orang-orang soleh zaman dulu, bila tu lelaki nak keluar pergi kerja, isteri goodbye kan? Isteri bukan goodbye buat gini. Itu gerak pula. Hak ni pening kali nak dengar. Kan, gini boleh lagi, hak main gerak pening. Para isteri, pesan pada suami, bang, abang nak keluar pergi cari rezeki. Kami boleh sabar sekiranya makan roti-roti kering di rumah. Tapi kami tak boleh sabar kalau abang bawa balik makanan haram pada kami. Maknanya kalau duit sikit dapat, beli roti-roti kering, tak apalah, kami boleh lagi. Tapi kalau abang bawa balik makanan dari sumber yang haram, itu kami tak nak, bang. Isteri beri peringatan, ingatkan suami. Memang sekarang ni zaman mencabar ekonomi, biarlah kita dengan iman yang kawal kita. Rezeki aku nak bawa balik ke rumah, aku nak pastikan halal, berkat. Ini akan memberi kesan pada pembentukan keluargaku. Wallahualam.
Terima kasih pada Ustaz Tuan Said. Ya, banyak juga yang disentuh pada untuk panduan kita bersamalah, terutama sekali kepada ayah dan juga isteri-isteri atau ibu-ibu yang ada pada hari ini. Ya, antara yang disebut tadi tu, saya bila disebut banyak orang perempuan kena anxiety, sebagainya tu, dia sekarang ni kalau misalnya towards penyakit mental ni, kita kalau dapat, jangan kita tabu sangat. Sebab benda tu boleh ditimpa pada siapa-siapa saja. Dia tiba-tiba je dia shut down. Dia merupakan satu penyakit. Satu penyakit macam kencing manis, darah tinggi, satu penyakit. Dan penyakit kena pergi seek treatment. Kena dapatkan treatment. Kalau doktor kata treatment dia kena pergi healing, bawalah pergi healing. Janganlah cari akal nak buat benda-benda lain pula. Bawa, insya-Allah boleh untuk kebaikan kita bersama. Sebab kenapa jadi depression atau sedih ni? Sebab tiba-tiba je dia shut. Dia punya penghasilan dia panggil hormon gembira. Hormon gembira dia serotonin, endorfin. Dia boleh ada tutup tiba. Dia tak boleh nak happy. Sebab tu hari ini kita cerita pasal keluarga bahagia. Jadi tuan-tuan perempuan yang ada sini, jangan marah sangatlah kalau anak kita happy semua. Sebab happy tu adalah satu anugerah. Anugerah, dan kita tengok anak-anak kan, dia sentiasa gembira. Dan kita patutnya boleh tumpang gembira mereka itu. Dan insya-Allah kita doa sama-sama. Tadi Ustaz sebut lagi orang perempuan kalau nak tu kena ada walaupun dah berusia, kena dapat anak baru pula. Itu jadi satu cabaran. Tapi saya sahut cabaran tu sebab saya dapat anak di usia 43 tahun. Dan alhamdulillah Allah beri satu hormon muda kepada selepas daripada itu, insya-Allah. Jadi yang ibu-ibu yang masih 40-an, jangan jadikan umur itu sebagai satu alasan lah. Kita ikut nasihat Ustaz Said Nur Islam, insya-Allah. Jadi seterusnya pada Ustazah, balik kembali pada masyarakat di Patani. Macam mana sebenarnya seorang ibu atau wanita di Patani selain daripada yang Ustazah sebutkan tadi, boleh terapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian anak-anak ni? Saya rasa agak sedikit sukar sebab saya pernah pergi ke Patani, pernah melihat dalam keadaan yang ada di sana. Saya rasa untuk mengamalkan satu nilai-nilai hidup dengan cabaran yang besar. Di sini pun ada cabaran, tapi saya rasa lebih hebat lagi di sana. Macam mana wanita-wanita di Patani terapkan nilai-nilai kehidupan Islam dalam kehidupan berkeluarga? Silakan Ustazah. Baik. Orang tani banyak ke tak hijau benarnya. Terutamanya mak-mak ni, pakat duduk rumah. Tapi hijau besar seorang mak ni ialah jaga anak. Jaga anak. Tapi dalam masa sama, macam saya royak tadilah, macam saya ceritakan tadi, keluarga-keluarga di Patani bukan sekadar mak dan ayah yang mendidik anak-anak. Tetapi dalam masa yang sama, ada pondok, ada masjid, ada masyarakat yang bekerjasama membentuk nilai-nilai Islam dalam seorang anak. Jadi di situlah orang-orang Patani, walaupun kita nampak dia macam mana orang Patani boleh pergi sampai ke Mesir, macam mana orang Patani boleh pergi sampai ke luar negara, macam mana orang Patani boleh jadi alim-alim ulama, macam mana orang Patani boleh berjaya, tapi kita nampak macam mak-mak dia orang tak bekerja pun. Itu adalah nilai-nilai Islam yang ada dalam keluarga, dalam diri ibu, maka membawa kepada anak-anak boleh dapat benda yang kadang-kadang luar daripada akal kita, jangka akal kita. Macam kita fikir, macam saya cerita tadilah keluarga saya sendiri. Mak saya tak kerja, ayah saya driver bas. Tapi anak-anak kepada mak dan ayah saya lima orang, semua boleh belajar dekat luar negara. Semua orang tanya-tanya, macam mana? Ambil duit daripada mana hantar anak ke luar negara? Kenapa suruh anak pergi luar negara? Macam nak buang anak ke? Macam tu. Jadi di situ nilai-nilai Islam yang ada dalam keluarga saya. Jadi saya dapat buat rumusan bahawasanya walaupun kita tidak daripada keluarga yang kaya, kita tidak ada mata duit yang banyak, tapi bila kita ada satu keyakinan bahawasanya semuanya daripada Allah, maka itu akan dapat. Dan nilai-nilai Islam yang ada dalam diri seorang ibu mesti ajar anak-anak ialah mengenal solat, mengenal Allah, menghormati orang tua, selawat kepada Rasulullah, mengajar kasih sayang, mengajar semangat kekitaan, mengajar semangat perpaduan.
semua itu mak-mak yang akan tanam benda tu dalam anak-anak. Bukan secara nasihat, bukan secara datang panggil, okey tak boleh kita kena macam tu sebenarnya, bukan. Tapi daripada perbuatan itu sendiri. Kerana apa? Kerana wanita ataupun ibu adalah orang yang sangat penting untuk mendidik seorang anak. Okey, kalau nak tengok mudah-mudah lagi kan, masa zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa yang jadi pendidik kepada Sultan Muhammad Al-Fatih? Maka tak lain tak bukan ibunya sendiri. Ya, ibu Sultan Muhammad Al-Fatih mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Ibu Sultan Muhammad Al-Fatih menanam semangat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, kamulah yang akan menjadi orang yang menakluk kota Konstantinopel. Dan masa Sultan Muhammad Al-Fatih umur 9 tahun, beliau sudah khatam Al-Quran. Okey. Kalau kita lah ni ada orang anak umur 9 tahun khatam Al-Quran dah. Okey, boleh tolong angkat tangan anak siapa yang sudah khatam Quran pada umur 9 tahun? Ya, ke saya tak nampak? Sikit lagi. Satu soalan saya kepada semua para hadirin, manakah keluarga yang dapat mengkhatamkan anak sendiri dalam umur sebelum 9 tahun ataupun 9 tahun seperti Sultan Muhammad Al-Fatih? Tak nampak, tak ada angkat tangan. Hatta saya sendiri, anak saya sekarang yang sulung umur 5 tahun, belum lagi habis Iqra. Jadi bila kita tengok kepada contoh daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, ibu dia sendiri yang mengajar anak dia untuk khatam Al-Quran umur 9 tahun, dan ibu nak dayah sendiri yang menanam semangat kepada anak dia, kamulah yang akan menakluk kota Konstantinopel. Dan pada umur 12 tahun, beliau sudah diserah tahta untuk menjadi pemerintah. Jadi kita sekarang, walaupun kita bukan nak didik anak kita sebagai pemerintah, tetapi kita mesti ada benda-benda itu tanamlah anak kita. Okey, kamu mesti, kamu akan. Tanam dalam jiwa anak kita. Okey, Abang, Umi nak abang ni besar sikit jadi bomo ni. Bomo dia kata ni iaitu doktor. Bukan bomo. Sebut bomo, bomo tu lalu tak? Ada orang yang tanya saya, Ustazah, kalau saya pergi berubah, tu ada tak bomo-bomo hebat sana? Bomo-bomo, saya pada asal itu ingatkan bomo ni doktor. Rupanya bomo tu bomo-bomo ubah hatu, kata tak? Orang sini panggil apa? Ilmu hitam, betul tu? Ilmu hitam. Jadi terkenal lah, di tanah itu banyak bomo-bomo gitu dah. Tapi kalau kita nak anak kita di doktor, kita kena tanam dalam semangat anak kita. Besar esok Umi nak apa jadi bomo ni? Besar esok Umi nak apa jadi cikgu ni? Besar esok Umi nak apa jadi polis ni? Besar esok Umi nak, kita tanam dari anak, adalah jiwa anak kita dah. Sebab itu adalah peranan kita sebagai ibu untuk memastikan anak kita akan jadi seorang generasi yang utuh pada masa akan datang. Nampak tak? Dan Sultan Muhammad Al-Fatih tadi tu, masa dia kecil-kecil, ayah dia dan mak dia sendiri yang menanam semangat tu, akhirnya umur 20 tahun sudah jadi sultan. Betul? Dan pada masa usia muda, dia boleh menakluk kota Konstantinopel. Mana apa yang ditanam oleh mak ayah dia tu, maka jadi betul. Jadi hak kita sebagai orang biasa ni, tak salah pun benarnya. Cuma satu je, nak ke tak usah? Nak ke tak nak? Ingin ke tak ingin? Kalau kita nak buat. Memanglah ustazah seni cakap dah dia ustazah. Tak kira ustazah ke bukan ustazah ke, orang biasa ke, orang hebat ke, semua sama belaka. Sebab kita adalah hamba kepada Allah. Kembali kepada asal saya ayat tadi tu. Kalau kita ada tauhid, ada keimanan, satu iman itulah akan bawa kepada kejayaan-kejayaan di dunia dan akhirat. Kan kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina, hak tu hak semua kita kena doa selepas semaya. Rabbi habli, semua kita doa lepas semaya. Hak satu lagi tak boleh tinggal. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebab bukan kita hak hebat, mak ayah kita hak hebat. Bukan mak ayah kita hak hebat, mak ayah kepada mak ayah kita lagi hak hebat. Jadi semua itu akan jadi rentetan turutan seperti mana kalau kita orang di Taning, keluarga besar Tok Benih Raya. Nah,
benda tu semua ahli keluarga dia memang orang-orang hebat belaka. Dan alhamdulillah saya termasuk dalam keluarga tu tadi. Jadi saya ingin menyahut cabaran kepada semua rakyat-rakyat Terengganu dan semua para hadirin yang ada di sini dan yang ada dalam live semua. Marilah kita mencontohi ummahatul yang jadi mak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mendidik anak-anak kita semua menjadi seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Insya Allah. Okey, semua sebut sekali. Insya Allah. Itu satu doa. Itu satu doa. Kalau kita tak boleh buat sekalipun, kita ada hajat, kita ada niat dari hati kita tu, Allah dah tanda dah insya Allah. Insya Allah. Okey. Satu lagi hak saya nak minta satu lagi itu, mesti kita sebagai ibu ni tanam sifat-sifat mahmudah dalam anak-anak kita. Dan kita minta anak-anak kita ni menjauhi sifat-sifat mazmumah. Apa sifat-sifat mahmudah saya tak nak sebut di sini. Semua tahu belaka dah kan. Kita kena ada sabar, kita nak kena ada kasih sayang. Kita tak boleh nak mendengki, kita tak boleh nak iri hati, tak boleh nak banding-membanding antara satu sama lain. Memanglah pada teori itu susah. Tapi nak buat tu, kalau nak, insya-Allah mudah. Kalau nak, insya-Allah mudah. Kalau orang Taning, dia kata, bahasa Sia. Bahasa Sia kata apa? ครอบครัวสุขสันต์คือความฝันของทุกครอบครัว Kapolia tu. Keluarga bahagia adalah impian kepada setiap keluarga. Keluarga bahagia adalah impian setiap keluarga. Mesti Ustaz kata tadi, apa kita nak kahwin? Pak kita nak bahagia. Betul tak? Dah kita boleh kahwin dah, kita kena buatlah suatu bahagia tu. Kena praktikkan, kena amalkan gapo-gapo sifat-sifat ataupun intipati-intipati buat kepada keluarga bahagia. Memang susah. Saya akui memang susah. Hatta saya sendiri, saya mengaku saya memang susah. Tapi insya-Allah kita, terutama saya ni, dan kita semua ni sama-sama, kita pakat tanam azam pada saat ini, pada masa ini. Ya Allah, permudahkanlah urusan aku sebagai ibu untuk memperbaiki diri aku dan menjadikan anak-anak aku, mendidikkan anak-anakku sebagai generasi yang utuh pada masa akan datang. Menjadi generasi yang soleh, sebab benda itu akan menjadi masyarakat dan ummah yang soleh. Semua daripada kita sendiri. Dan benda itu berlaku di Taning. Alhamdulillah. Berlaku di Taning sebab apa? Sebab bukan nak kata di lain tak berlaku, tapi di Taning sebab depan mata saya. Saya nampak sendiri. Mana-mana keluarga, hatta anak-anak pergi ngaji pondok, maka klik mari di tok guru. Kalau tak ada di tok guru pun dia ngajar orang di masjid. Tak ngajar orang di masjid pun dia buka halakah di rumah. Seperti mak saya buka halakah Quran di rumah. Sebenarnya seorang-orang yang awak main ngaji. Lo ni penuh pakai main nak ngaji Quran. Sebab apa? Malu kan nak pergi ngaji. Kita tak pandai. Yalah kita tak pandai, kita pakai akak mari. Bila pakai mari tu ada semangat perpaduan di situ. Lepas tu bila ada keduri, bila ada sakit, bila ada susah, semua pakai jadi satu padu. Dan bukan sekat kampung saja je. Semua di Taning, bila kita pergi situ ada halakah Quran. Bila kita pergi sini ada halakah Quran. Bila kita ada halakah Quran, semua ada halakah Quran. Bukan halakah Quran hanya halakah Quran. Tapi halakah Quran itulah adalah tempat ibu-ibu bermusyawarat, bersepakat. Macam mana kita nak jadikan anak kita ni orang yang baik. Gitu. Jadi peranan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang Islam, jangan kita lari daripada tauhid tadi tu. Lepas tu kalau ikut modul generasi Al-Kasih yang saya sebut pada awal tadi tu, itu berada dalam kota yang kedua, iaitu kota Madinah, yang mana Rasulullah mendidik ataupun menanam para sahabat untuk mengada sifat mahabbah kasih sayang. Benda tu, bila kita ada benda tu, insya-Allah keluarga bahagia, keluarga suksan yang saya sebut tadi tu, keluarga bahagia tadi tu akan jadi hak milik setiap keluarga yang berada di sini dan juga di seluruh dunia, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Jadi key point yang saya nak sentuh daripada Ustazah tu, kita kena ada willpower. Willpower, kemahuan yang sungguh-sungguh. Dan kemahuan seorang ibu tu untuk saya dah jumpa seorang wanita yang sangat hebat, anak 10 orang, pendidikan tak tinggi. Kalau tak silap saya SRP saja. SRP. Tapi dia setiap anak yang dilahirkan tu dia akan ada cita-cita. Dia akan letak anak ni kena jadi doktor, anak ni kena jadi ulama, dan berjaya, alhamdulillah. Dan sekarang dia menjadi seorang usahawan yang hebat. Wanita ni. Saya jumpa. Jadi jangan kita rasa
rasa inferior. Tak apalah ustazah, tak apalah ustazah. Ustaz Nur Hisham, tak apalah ustaz. Kita orang-orang biasa saja. Sebab saya pun pernah ada perasaan itu. Sehinggalah ustazah pada anak saya kata, doktor kenapa tak nak hantar anak pergi sekolah tahfiz? Saya kata, takutlah tanggungjawab, nanti nak kena check lah, saya pun tak berapa bagus lagi sebagainya. Sebab kita selalu underestimate anak kita. Betul letak willpower tu. Dan insya-Allah anak kita mampu pergi lebih jauh daripada apa yang kita jangkakan. Jadi untuk akhirnya kepada penganjur sepatutnya kita ada cabutan bertuah selepas pada ini. Tapi memandangkan Ustaz Tuan Syed akan akan memberi khutbah dan perlu beredar awal. Jadi saya nak minta izin sebagai moderator, minta izin untuk kita teruskan forum kita. Boleh ya? Kita teruskan forum kita sebab ada satu lagi pusingan, soalan dan untuk kita buat wrap up dan seterusnya kita akan teruskan keserahkan semula kepada MC. Ya, saya rasa diam tu tanda setujulah Ustaz. Insya-Allah. Okey. Ustaz saya kata dia izinkan. Jadi untuk akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita nak lihatlah cabaran. Tadi Ustaz sebut banyak juga cabaran-cabaran pada keluarga moden ini yang menjejaskan kebahagiaan mereka dan seterusnya bukan saja kebahagiaan keluarga itu tapi menjejaskan kebahagiaan masyarakat dan juga negeri dan negara. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sedikit solusi terhadap cabaran-cabaran yang kita lihat pada hari ini dan insya-Allah Ustaz juga boleh letak satu kita panggil take home message. Apa message yang perlu kita bawa balik daripada program ini untuk kita sama-sama amalkan. Saya ada satu message yang sangat strong daripada ustazah ni tadi iaitu makan bersama. Saya rasa budaya tu makin hilanglah untuk makan, kita sama-sama makan dan berbual. Kadang-kadang sama-sama makan pun masing-masing pegang gadget. Itu benda-benda yang perlu kita tinggalkanlah. Insya-Allah. Silakan Ustaz. Maksud doktor tadi, lepas saya cakap ni, ada cabutan bertuah hadiah-hadiah ni. Sepatutnya sekarang cabutan bertuah, baru buat kesimpulan. Tapi saya minta nak buat kesimpulan dulu. Sebab saya ada khutbah Jumaat sekejap lagi. Boleh tunggu sekejap lagi? Doktor tanya tentang cabaran, pengalaman. Sebenarnya yang jadi moderator kita pagi tengah hari ni, dentist. Dr. Rosni ni doktor gigi. Anak dia ada jadi doktor seorang, ada jadi ustaz seorang. Dan nombor 3, tu sekolah tahfiz. Kan? Habis dah sekolah tahfiz. Doktor, 3 orang lelaki belaka. Yang perempuan, yang keempat doktor? Tadi kata nak semangat muda. Alhamdulillah, cucu nanti doktor. Antara cabaran hak hebat zaman learning, ni, hak kecil ni, telefon. Bukan saja mau, Tok pun learning. Tok ada TikTok tu? Ada. Tok pun duduk kaih TikTok learning. Kaih. Dan antara cabaran, bila orang terlalu mengadap media sosial, sifat dia nak banding rumah tangga orang lain dengan rumah tangga dia. Ini antara nyakit. Bila dia tengok laki orang romantik, dia duk banding dengan laki dia. Abang ni tengok ni pipi tangan. Abang tengok ni laki dia ni sweet. Jangan kita duk banding. Yang pertama sekali kena letak dalam kepala. Hak sweet itu tarik kamera on. Acu tarik kamera ada on. Dia baloh juga. Kita jangan duk banding. Life must goes on. Kehidupan mesti diteruskan. Ni laki aku, ni bini aku. Allah Ta'ala dah hantar, ini jodohku. Dan kena pegang dalam kepala, tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita dalam pasangan, peganglah satu petua. Pegang satu petua. Suami ke, isteri ke, pegang satu petua. Petuanya, kalau tahi balah, senaraikan kebaikan-kebaikan pasangan kita. Tahi balah tu. Kita ingat dalam kepala kita, benda jasa bini kita. Benda jasa tu laki kita. Kalau kita ni jenis fokus pada kelemahan pasangan, masalah lah. Kalau kita fokus pada kelebihan, kebaikan yang ada pada diri dia, insya-Allah benda tu akan bawa ketenangan dalam keluarga. Istilah hari ini kita sebut doktor,
mata. Either mata lebah ataupun mata lalak. Kalau mata lalak, dia cari benda. Mata lalak, dia cari benda. Kalau mata lalak, bukan cari buruk. Mata lalak cari tahi. Cari bangkai, cari hak busung. Itu mata lalak. Kalau mata lebah, dia cari benda. Tak, bukan madu. Dia cari bunga. Oh, dia gerah madu. Dia cari bunga. Itulah yang menghasilkan madu yang rasa sedap dan berkhasiat. Kita dalam rumah tangga gitu juga. Kalau kita duduk tengok kelemahan untuk lelaki, dia duduk seperang kelemahan. Mata lalak. Ustaz, lelaki saya ketuk busung Ustaz. Kita duduk dapur, bau dah dia ketuk dah rumah. Allah, lelaki kita Ustaz, tengah malam tidur, ada je rombol lori, lepas tu kapal pula, atau kereta api pula. Cari kelemahan. Carilah kebaikan. Ustaz, lelaki saya walaupun gitu, dia bak semayang, dia jaga Ustaz. Walaupun kami dok kaya, tapi rezeki dia jaga bak halal haram ni Ustaz. Kita orang lelaki pun gitu juga. Kita duk cari kelemahan isteri. Ustaz, dulu isteri saya saiz S. Dulu isteri saya Ustaz, bini saya bekeng Ustaz. Sini isteri-isteri bekeng duk orang Terengganu. Ada seorang ustaz tu, muda lagi. Dia duduk dengan anak-anak murid dia hak muda-muda. Ada anak murid ni duk cerita masalah. Ustaz, bini saya ni berani marah lah, bekeng lah, tak seringgi suara lah. Seorang cerita. Yang kedua cerita, Ustaz, bini saya suka marah lah Ustaz. Ustaz ni dah muka dia lain dah, senyap. Oh, yang ketiga cerita masalah juga. Isteri saya suka tinggi suara, suka marah. Anak saya pakai ayah pun marah. Ustaz tadi lain dah muka. Ada seorang anak murid, kok jenis reti sikit. Dia tengok Ustaz. Dia tanya, Ustaz, tak apa dok ni kita cerita masalah gini ni? Ustaz kata tak apa. Dah apa nampak muka Ustaz semacam je? Tak ada selesa ke? Ustaz kata, dok, saya ingat saya seorang je kena marah. Rupanya ramai lagi orang kena marah juga. Ustaz pun kena marah juga. Cuba kita faham. Oh, isteri aku, dia cara kanak, dia basuh pinggang, dia kemah rumah. Iyalah dia nak luah perasaan dia sikit. Apa salahnya? Cuba lihat kelebihan-kelebihan. Oh, isteri aku ni walaupun dia ni bekeng, tapi sebab bekeng dia lah, anak aku pandai baca Quran. Aku dah nak ajar, tapi sebab bekeng dia lah. Jadi dalam rumah tangga, kita kena pegang bahawa pasangan tidak ada yang sempurna. Dan ketika ada kesilapan-kesilapan, ingatlah kebaikan-kebaikan yang ada. Yang kita duduk sibuk nak banding dalam media sosial. Orang ni kaya, orang ni romantik. Kita adalah kita. Kita dengan cara kita. Kita makan ikan singgang ya. Ikan singgang, budu, poyok sikit. Oh, cair dah Helio, contoh. Itu romantik cara kita. Anak 13. Ikan singgang, ikan budu pun. Romantik cara kita. Yang kita tidak lari daripada syariat. Kita jaga halal haram. Cabaran zaman sekarang memang banyak. Dan antara cabarannya selain media sosial, kadang-kadang anak kita sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu sambung pula universiti, pergi tempat-tempat lain jauh. Jadi gunakanlah, manfaatkan teknologi supaya komunikasi itu tidak putus dengan anak-anak. Sangat bagus kalau ayah, mak, jadilah kawan kepada anak-anak kita. Ni, mak, kalau ada anak puang kita hak umur remaja, cerita masalah peribadi, itu mak yang berjaya. Ayah, anak kita, hak dia kata 5, hak umur 20, kalau cerita masalah peribadi dengan ayah, itu ayah yang berjaya. Jadilah kawan pada anak-anak kita. Mak, kadang-kadang anak kita umur 18, 19, tidak cerita masalah ke mak, dia cerita ke orang lain. Cerita ke kawan-kawan tu, mari nasihat pelik-pelik tu. Biar kita jadi kawan pada anak-anak kita. Anak cerita, Mama, adik kat sekolah ada orang ngorak kat long, ada orang beri bunga lah. Kerana Mama? Mak boleh nasihat. Kak Long, jangan kasar. Kak Long tak tahu lama-lama, dia puas tak cara tu. Mak boleh nasihat.
Kalau dia dok rapat dengan mak, cerita ke kawan, kawan pula, okeylah ada boyfriend, boleh tolong top up. Okeylah dia belanja KFC. Bila mak rapat dengan anak, mak boleh nasihat. Tapi mak nasihatlah molek. Mama ada orang ngorak Kak Long. Mak kata, alah Kak Long, mama dulu 5 orang mengorak. Yang ke-6 tu bapak kau. Jangan we nasihat awak salah. Mak, dengar ni, kalau ada anak umur 18, 19, ngadu masalah peribadi, maka alhamdulillah. Mak tu berjaya anak meluah masalah. Jangan anak kita duduk luah tempat lain. Luah dalam Facebook, hari berat. Di manakah kasih sayang itu? Sudah tiada belayan lagi. Banyak orang DM pula. Ini cabaran zaman learning reality. Bila ada kekosongan, orang lain masuk mengisi kekosongan kasih sayang itu. Petah lagi dengan mak ayah yang terlalu sibuk. Itu pun satu hal juga cabaran. Tapi itulah zaman yang mencabar. Yang terakhir daripada saya pada tengah hari ini, nak ajak semua ramai-ramai kita pakai amalkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di awal tadi kita sebut ini keluarga yang hebat. Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail, Ishak. Dalam tahiyat pun kita baca lagi wa ala ali Ibrahim. Ada doa Nabi Ibrahim. Cuba kita amalkan. Dalam surah Ibrahim ayat nombor 40. Surah benda? Surah Ibrahim ayat nombor 40. Mari kita baca sekali tengah-tengah hari Jumaat ni. Rabbi ja'alni. Makan tengah hari tak gini? Oh, dok batuk pun. Ke pun senang? Sekali lagi. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat nombor 40. Oleh kerana ada orang rakam di skrin, kita baca sekali lagi ramai-ramai. Saya baca, ikut. Balik ni pakak-pakak amal. Moga Allah makbulkan. Orang amal, saya pun boleh tupang pahala. Baca. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku orang yang jaga salat dan jadikanlah zuriat keturunanku jaga salat. Allah tak, Nabi Ibrahim tak sebut jadikan aku orang yang menunaikan salat. Rabbi ja'alni usalli, dak. Rabbi ja'alni muqimas salat, isim fa'il yang memberi makna continuous, berterusan, menjadi orang yang menjaga salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah, kita di Terengganu ini sangat menitik beratkan bab ni. Bab solat, masjid, program. Di Kelantan, di Terengganu, bulan Rejab, bulan solat dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita semua untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang diberkati, yang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Saya rasa sekadar itulah daripada saya. Terima kasih pada pihak penganjur di atas jemputan dan ucapan tahniah saya pada yang masih kekal duduk. Walaupun sakit pinggang, sakit lutut, duduk juga. Ni duduk ni nak dengar forum ke tunggu hadiah soalan, hadiah cabutan bertuah? Tak yang kata gitu, kita ikhlas. Ya, Alhamdulillah. Ikhlas belaka insya-Allah. Cuma sayanya terpaksa nak minta diri dulu sebab ada nak kena pergi khutbah Jumaat. Jadi, terima kasih. Dan Ustazah Latifah, salam pada suami, Ustaz Mat. Suami Ustazah, convocation sama dengan saya di Kuza tahun 2000 dulu. Mana dia? Ada? Oh ada, duk jaga anak. Oh bagus suami gini. Bagus jaga anak. Tu kata. Bagus dia. Beres. Moga-moga dipermudahkan jodoh lagi. Moga-moga anak jadi anak yang soleh. InsyaAllah. Jadi
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Syed Nur Hisham di atas rumusan dan kupasan, dan insya-Allah benda yang boleh kita amalkan balik, insya-Allah kita amalkan sama-sama doa tersebut. Dan seterusnya tanpa melengahkan masa, saya persilakan Ustazah untuk Ustazah lihat kupas sikit lagi berkaitan dengan apa yang perlu dalam satu masyarakat untuk dalam menghasilkan keluarga bahagia ke arah perpaduan ummah, dan seterusnya buat satu khulasah lah atau rumusan kepada forum kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Baiklah, kembali kepada soalan doktor tadi. Apa dah tadi doktor sekali? Okey. Nilai-nilai Islam yang kita mesti ada untuk menjaminkan keluarga bahagia sejahtera tadi tu ya. Perkara satu benda unik yang saya jumpa di Patani, dan saya yakin ada juga di tempat-tempat lain, mungkin saya ni kurang berjalan ke, saya tak tahu di tempat lain kan, iaitu perpaduan. Perpaduan. Orang Patani semangat kekitaan tu sangat-sangat kuat. Kalau tuan-puan perempuan pernah dengar, di Patani ada satu perhimpunan kita nama Perhimpunan Melayu Raya. Yang di Bung Aladi ada dalam sini. Dia memberi satu semangat kepada kita bahawasanya kita adalah orang Melayu yang menunjuk kemalayuan kita kepada masyarakat. Semua akan pergi himpun di majlis itu, semua berpakaian Melayu. Kalau lelaki pakai busana Melayu, kalau perempuan pakai baju kurung, diminta supaya buat macam tu supaya menunjuk satu perpaduan. Tidak ada apa-apa dalam majlis itu kecuali hanya untuk nak menunjuk semangat kekitaan tadi tu. Dan benda itu menunjukkan bahawasanya bila masyarakat kita boleh bersatu macam tu, insya-Allah tak mustahil akan jadi satu negara yang bersatu. Dan bila kita ada satu negara yang bersatu, tak mustahil akan jadi satu ummah yang berpadu. Perpaduan yang ada di Patani itu saya ingin meng-highlightkan di sini supaya menjadi satu role model kepada semua ibu-ibu yang berada di sini dan juga dalam live sana. Kalau bukan kita, siapa? Itu soalannya. Kalau bukan kita, siapa? Sebab anak-anak masa kecil kalau kita tengok kan, mesti dia cari kita dulu. Jatuh cari kita. Terkepit cari kita. Gigit dia semut cari kita. Kita sebagai orang yang akan menjadi rujukan kepada anak-anak kita. Jadi kalau bukan kita, siapa yang akan membina generasi tadi tu? Mesti kita sendiri, betul tak? Dan apa yang saya dapat di Patani, kebetulan juga ada dalam modul yang saya sebut tadi tu, modul generasi Al-Fatih tadi tu. Iaitu kalau kita tidak ada akal, kita hanya ada tauhid sahaja. Kita hanya ada mahabbah sahaja. Tetapi kita tidak ada nilai-nilai murni, maka tidak cukup. Kalau kita ada akal saja, kita berjaya dalam satu kerjaya, kita berjaya dalam bab politik, kita berjaya dalam bab ekonomi. Tetapi kita tidak ada tauhid, maka tak berjaya. Kalau kita ada tauhid, kita sebagai seorang yang berjaya, tetapi kita tidak ada nilai-nilai murni dalam diri kita. Kita tidak ada kasih sayang, kita tidak ada sabar, kita tidak ada apa lagi, sifat-sifat mahmudah tu tak ada, maka tak cukup. Jadi mesti ada tiga kota mulia tadi tu, mesti ada ketauhidan, mesti ada sifat-sifat yang mulia iaitu mahabbah tadi tu, dan mesti ada akal yang cergas, maka tiga-tiga tadi tu akan jadi satu benda, satu komponen yang kuat untuk menjaminkan keluarga kita tu bahagia dan sejahtera. Dan perpaduan itu tidak bermula di meja, tetapi bermula di keluarga. Tangan seorang ibu yang lembut bukan sekadar memegang tangan anak untuk berjalan ke mana-mana, tetapi kuasa seorang ibu yang ada di tangan ibu akan menentukan ke mana arah anak itu akan pergi. Jadi kepada para ibu semua termasuk saya sendiri, marilah kita tanam
satu azam yang kuat. Anak aku mesti berjaya di dunia dan di akhirat dengan satu lafaz yang mulia, Allahu. Dengan satu ketauhidan yang jelas, memang tidak ada apa-apa lagi yang akan merantas benda ni, melainkan dengan kekuasaan Allah. Dan benda tu mesti daripada didikan. Ya, bukan sekadar keluarga, doktor, bukan sekadar masyarakat, tetapi semua sekali mesti mainkan peranan penting dalam membina benda tu. Okey? Dan saya ada satu benda nak highlight di sini, iaitu keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi pusat tarbiyah, pusat kasih sayang dan juga pusat perpaduan ummah. Benda tu datang daripada keluarga. Maka saya ucapkan tahniah dan syabas kepada mana-mana ibu, contoh ibu yang doktor cerita tadi, anak 10 orang semua berjaya. Dan saya sahut cabaran kepada mana-mana ibu yang belum lagi mendapat kejayaan pada anak, tetapi mari kita sama-sama berdoa dan berusaha ke arah itu. Dan saya menyeru mana-mana wanita-wanita yang belum lagi berkahwin, jomlah kita sama-sama azam dalam hati kita, insya-Allah, ya Allah, temukan aku dengan jodoh yang akan bawa aku ke syurgamu, ya Allah. Hari ini kita dah minta syurga daripada Allah ke belum? Dah minta ke belum? Ya Allah, masukkan aku dalam syurgamu, ya Allah. Ya Allah, masukkan anak-anakku dalam syurgamu, ya Allah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam syurgamu, ya Allah. Dah minta ke belum? Okey, sekarang masa dekat-dekat waktu Jumaat. Masa mustajab doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Tanamkan azam dalam hati kita semua. Ya Allah, masukkan kami semua dalam syurgamu, ya Allah. Amin, amin, amin. Ya mujibas sailin. Saya doakan supaya kita semua menjadi seperti ibu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya doakan supaya anak-anak kita dan generasi kita menjadi seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan saya doakan supaya kita semua di sini akan jumpa lagi di syurga Allah nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bukan senang kita nak datang ke sini untuk berjumpa, sebab saya tak tahu daripada mana tiba-tiba dijemput ke pentas ini. Ya, sebab saya asal daripada Kuza dan saya balik berkhidmat di kampung saya. Tiba-tiba dapat invitation daripada Kak Das. Alhamdulillah, saya rasa syukur sangat-sangat. Saya bukan orang yang berjaya lagi. Tetapi saya berharap, saya azam dan saya yakin, insya-Allah, apa yang ada dalam teori-teori itu, walaupun keseluruhan saya tak boleh buat, sedikit demi sedikit saya akan buat. Dan saya mengajak kita semua, sama-sama kita buat, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di syurga Allah nanti sebagai ibu ummahatul, seperti ibu kepada ibu Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan anak-anak kita pun akan jadi semua seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Insya-Allah. Aku luka hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, dan memang mesti ada kekurangan daripada ucapan saya. Dan saya harap siapa-siapa yang beringin untuk nak mendalami lagi modul generasi kasih tadi, boleh pergi melawat Zoom bus yang ada di zon Ketamadan Melayu di sana. Ada bus kami dekat situ. Dan kalau ada sesiapa yang ingin pergi ke Patani, jomlah singgah ke ma'had saya. Boleh hubungi saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya tutup dan serahkan kepada pengurusi majlis, ada 3 perkara saya nak sebut, nak sentuh pada tuan sebagai khulasah, sebagai rumusan ataupun sebagai apa yang kita perlu bawa balik. Pertama, saya nak beri satu cabaran, challenge kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk bagaimana untuk kita mendapat emosi yang lebih sihat. Dia ada satu kaedah, dan ini Islam ajar, ya. Islam ajar kita untuk lebih redha, lebih sabar. Tapi bagaimana secara praktikalnya? Saya jumpa satu video, walaupun video tu yang dibuat tu adalah pakar neuroscience, tapi sangat relevan dengan kita. Dia kata selama 24 jam, supaya kita rewire balik mind kita. Supaya sebagaimana Ustaz Syed sebut tadi, supaya kita menjadi mata lebah, sentiasa mencari bunga, benda yang cantik-cantik. Bukan kita mencari jadi mata lalat yang cari benda yang tak elok. Nampak benda yang tak elok je.
Iaitu apa challenge dia? Mari kita azam bagaimana Ustaz sebut, challenge dia selama 24 jam, apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita, panas ke, hujan ke, ya, ada perkara yang kita rancang tak berjaya ke, elakkan daripada merungut. Elakkan daripada memaki hama marah-marah. Elakkan daripada merengus-rengus. Cuba buat selama 24 jam. Kalau tak berjaya, saya buat. Ada juga yang tak berjaya. Ada je benda yang berlaku, kita terus rasa apa sal ni kan. Terus kita merungut-rungut. Kita mula balik. Cuba buat selama 24 jam. Kita akan lihat bagaimana otak kita ni, akal kefikiran kita akan terarah untuk melihat perkara itu sebagai perkara yang baik-baik sahaja. Kita tahu segalanya adalah hikmah daripada Allah, tapi secara praktikalnya macam mana kita nak buat. Jadi, tolong cuba pada tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, saya berkaitan dengan syurga tadi kan. Sejauh mana sebenarnya kita nakkan syurga tu? Sedangkan ada hadis Nabi SAW sebut, semua orang akan masuk syurga kecuali yang enggan. Siapa orang yang enggan? Itu orang yang tak nak lah. Jadi kita kena tanya diri kita, adakah kita betul-betul nakkan syurga Allah? Memang kita doa. Tapi sejauh mana kekuatan? Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu cerita berkaitan dengan passion saya lah. Passion saya ni sebenarnya asalnya sebagai LGBT, maknya. Maknya. Kemudian dia berubah. Jadi passion saya lebih daripada 10 tahun. Lebihlah. Saya melihat dia perubahan-perubahan itu. Dia jadi maknya tu sehingga dah buat operation tau. Dah buat pembedahan, dah buat apa semua. Tapi Allah bagi dia hidayah, dia kembali ke pangkal jalan dan dia struggle lah. Struggle. Kemudian satu hari dia sakit gigi. Dia memang selalu datang cuci gigi. Memang patient biasa. Satu hari dia sakit gigi, dipendekkan cerita, saya buat operation dan dia sakit. Sakit lepas operation pun masih sakit. Dan saya rasa ni ujian untuk saya dan ujian untuk awak jugalah. Dia kata, bukan apa doktor, saya ni bangun pagi. Dah bangun pukul 3 saya dah bangun. Itulah dia bangun untuk solat malam. Kan? Bangun untuk solat malam. Saya kata, lepas tu dia kata, awak tidur semula ke? Mungkin pukul 5, pukul 4 tidur balik. Dia kata, taklah doktor, dosa saya kan banyak. Itu satu tamparan pada saya lah. Orang macam tu Allah anugerahkan dia satu taubat. Betul sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Kemudian saya tanya lagi, siapakah yang mendorong dia untuk berubah? Macam mana dia nak berubah tu? Siapa? Adakah ada ustaz, pembimbing? Dia kata adalah dia ikut ustaz sini, ustazah, ada juga dia ikut. Dan dia lelaki lah, kalau kata maknya dia lelaki. Tapi dia kata yang paling mendorong saya untuk berubah, dia kata ibu saya dah meninggal. Tak ada. Mak dia dah tak ada. Dan saya jarang sangat jumpa ibu saya dalam mimpi. Tapi saya tahu ada satu tempat yang saya boleh jumpa mak saya. Mak saya ni orang baik. Ada satu tempat je yang saya boleh jumpa semula mak saya. Tempat tu kat mana? Kat mana tempat tu? Syurga. Hanya di syurga dia boleh jumpa mak dia. Ya? Masya Allah. Dan saya rasa betapa sangat hebatnya kemahuan dia kepada syurga mendorong dia untuk berubah sedemikian rupa. Betul kita jaga. Semak ayah kita pun tak ada. Dah tak ada. Tapi adakah kita ada kemahuan yang sungguh-sungguh macam tu? Itu. Yang ketiganya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Daun selasih tepi rumah, terima kasih para penceramah. Daun selasih atas meja, terima kasih semua penaja. Daun selasih, daun kencur, terima kasih kepada penganjur. Dan terutama sekali terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sama-sama mendengar bicara keluarga kita pada hari ini. Meninggi, jangan sampai lupa diri, merendah, jangan sampai hilang maruah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.